Tuhan, mudahkan jalan hidupku, biar rezeki datang tanpa keliru, biar semua rasa kasih-Mu yang satu. Aku tak mahu jadi beban sesiapa di situ. Aku lihat ramai masih cuba bertahan, cari tenang dalam hidup yang berlainan. Kalau aku mampu bantu walau sedikit, Tuhan, jadikan aku punca senyuman di hadapan. Aku mohon Kau lembutkan hatiku, biar niat sentiasa dekat padamu. Kalau tersasar, tarik aku kembali, kerana hanya Engkau tempat aku mengadu. Setiap pagi aku minta jadi lebih baik, biar rezeki yang kecil terasa mencukupi. Dalam langkah yang jalan hilang arah, aku belajar untuk terus tabah. Dunia berputar, hati pun berubah, namun ku percaya Engkau selalu dekat sudah. Biar hatiku tegur mencari cahaya, walau gelap menutup segala. Ku pegang janji-Mu yang tak pernah sirna. Oh Tuhan, mudahkan jalan hidupku. Assalamualaikum dan salam sejahtera buat semua sahabat-sahabat. Pagi ni kita nak pergi pantai laut, mencari bahan-bahan yang hanyut setelah lepas monsun. Jadinya kita nak mencari barang seperti pelampung, tali dan sebagainya. Pelampung kita kegunaan untuk buat bubu, buat bubu, untuk macam sahabat-sahabat semua tengoklah sebelum ni, menggunakan pelampung untuk satu bubu 3 biji pelampung. Jadinya untuk tahun 2026 ni bubu banyak kita mungkin anggaran buat dalam 70 biji. Jadi untuk satu bubu menggunakan 3 biji pelampung. Tapi kalau untuk nak beli beratus pelampung tu. Jadi untuk menjimatkan kos, kita cari pelampung yang hanyut di musim monsun. Sebab sebelum-sebelum ni pun kita cari, tahun-tahun yang sebelum ni kita cari, alhamdulillah boleh digunakan. Kita cari benda yang benda tu yang elok lah. Jangan cari pelampung yang pecah dan sebagainya. Kita cari pelampung yang molek lah. Ada banyak barang-barang yang hanyut yang molek-molek. Jadi kita tengoklah macam mana kita cari dan macam mana kita orang khabar melestarikan pantai dalam dan ke masa yang sama kita membersihkan juga sampah-sampah di pantai ni. Nampak banyak sampah-sampah bertaburan di pantai ni oleh disebabkan monsun. Dia bila dia monsun, laut muntah balik segala sampah. Sedangkan sampah ni bukan saja di Malaysia dan sebagainya, di negara-negara jiran apa semua. Itu perkara biasa. Tidak boleh salah mana-mana pihak. Dah memang macam ni. Dah memang macam ni. Jadi kita mencari tu, orang kabul membersihkan jugalah sedikit sebanyak. Okey. Kalau gitu saya tak nak cakap banyak, jom kita cari. Kurang-kurangnya menjimatkan kos kita juga. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Alamak, lupa nak beli kasut. Aduh, tadi lupa topi, lupa kasut. Tali ni kita dah cari juga. Tali ni kita buat sebagai buat unjam. Tali ni buat sebagai untuk unjam. Kalau nak beli beratus sahabat. Kalau sikit-sikit dah banyak kita nak buat. Tadi kata bukan beratus, ribu lah. Modal kos tu nak buat beribu. Jangan nampak remeh benda ni. Kadang setengah orang tengok video saya, wah dapat ikan. Yalah saudara mara tengok apa semua tengok. Dah tengok dapat ikan.
kos beribu kos untuk mendapatkan sesuatu tu. Apa-apa pun memancing pun gunakan kos kok. Ada benda dah nak beli mata kain, beli apa, beli itu, beli ni, semua menggunakan duit, bukan menggunakan alio. Rezeki tak datang bergolek ya. Kalau tak usaha, apa-apa kena usaha juga untuk mendapatkan rezeki. Memang rezeki tu dah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi apa-apa pun Allah itu suruh kita berusaha untuk mencari rezeki. Walaupun dia dah tetapkan. Bukan Allah hantar rezeki tu di muka apa? Di muka kita. Macam tu cakap. Kalau kita tanpa usaha memang tak ada lah. Ni pelampung. Nampak sahabat? Nampak? Pelampung alhamdulillah. Alamak, kita dah dapat satu lah. Pelampung ni kita cari. Boleh lagi ni. Nanti dia tak bocor. Masuk dalam ni. Dalam lubang. Jadi kita kumpul. Masuk dalam lubang ni pelampung ni. Macam benda semua ada. Bakul. Kadang-kadang dapat bakul baru. Bakul baru yang buka hanyut dan sebagainya. Macam-macam lah. Semua ada. Ada yang rosak, ada yang molek. Gitu lah. Yang rosak kita tak ambil lah. Kita ambil yang berguna, yang boleh digunakan. Yang tak boleh nak guna tak payah ambil lah. Macam tu. Kalau nak ambil semua, dah kena bawa lori. Hai, ada jumpa bangkai lah. Saya banyak jumpa bangkai ni. Nampak ni. Ni adalah bangkai apa? Sahabat tengok. Bangkai penyu lah. Penyu. So penyu. So penyu. Ya, saya nak ambil gambar untuk nak hantar ke perikanan sahabat saya. Sebab dia kata kalau jumpa penyu, ambil gambar, hantar kat dia. Ambil gambar, kita buat video sikit, saya hantar dekat perikanan. Perikanan Rompeh. Assalamualaikum Tuan Jabar. Ni dia penyu. Kita dah jumpa satu ekor. Kita dapat di pantai Kuala Tanjung Pahang. Kuala Tanjung Pahang. Saya besar agak ni. Tu dia penyu. Tapi dia tak adalah ukat ke apa. Kita jumpa gini je. Penyu memang besar saiz dia. Nak balikkan badan dia berat. Masih ada lagi. Taklah elok. Bismillahirrahmanirrahim. Yes. Elok. Aduh, mantap. Barang yang kita cari. Alhamdulillah, tu ada satu lagi. Dua. Elok. Dapat dua. Alhamdulillah. Dapat nampak baru lagi. Nampak berkilat. Baru bos. Lampung baru. Kilat lagi. Baru tu lah. Cantik ni. Ni yang mahal pelampung ni. Bapak pelampung. Ni lagi mahal. Soda pelampung. Pelampung lah. Ini pada bus putih. Bapak besar. Pelampung boya okey ni. Cantik. Boya.
Boya pula apa ni? Unjam. Dampur unjam. Tebal tu. Pakai tong dah. Memang cantik memang untuk ni. Apa ni unjamnya? Oh, cantik tu. Tengok karang balik yang kita ambil. Tuang elok ya. Allah, pecah lah. Yang elok ni. Tak boleh buat ubah bukan umpan. Sudah pecah. Puas nak putus. Menuju pisah tajam. Okey. Sikit-sikit lah. Okey geng, kita dah dapat tali. Baru satu. Siapa pernah tengok mentor? Mentor sebesar ni. Siapa pernah tengok? Cuba komen. Mentor besar ni ya. Ini kalau pasang ni buah depan ni. Buah depan ni terang sikit wah. Terang sikit. Baru tak gelap dunia. Mentor besar ni ya. Ni kalau buah ni tahu lah. Cegah masa depan. Wah, nak boleh ke dapat satu-satu tali. Yang senang. Ni ada satu lagi halo macam halo koala lah. Siap ada buai lagi sini. Buai lagi. Sini nak datang sini kena naik motor. Memang tak ada tempat nak boleh naik yang kereta. Kena naik motor. Boleh sampai sini. Wah, benar. No. Tak ada buai lagi. Ini santai sini. Papak sedap. Dia buai. Wow, banyaknya tali. Oh, ni lawa tali. Saya ambil yang kita ambil yang ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yes. Mana dia bolok? Dia berpintai. Okey. So, pelampung tu. Pelampung mana ori? Bismillah. Dia memang cari pelampung ni. Di pelampung ni. Tengok pelampung, bersepah pelampung. Tapi yang kita nak tu tak ada. Yang kita tak nak tu banyak. Lambok. Lambok. No. Pelampung warna-warni pun ada. Macam-macam jenis. Tapi yang kita nak tu tak ada lah. Yang kita tak nak tu banyak. Pokok kurma terdampar. Pokok kurma. Apa nak saya tali.
Bali ada pendek-pendek. Pendek-pendek terbenam banyak dah tanah. Sampai lagi satu kawasan apa ni, Kepulauan. Ada lagi pelampung. Oh, lawa weh. Cantik. Masih utuh lagi. Dapat lagi sebiji. Pelampung. Ada penemuan. Jumpa yang baru. Penemuan penyu ah. Baru lagi. Baru sadar. Kat rakan kita nak hantar dekat kita punya apa ni, perikanan, sahabat perikanan kita. Ini berapa bulan hari ni? Hari ni 15 hari bulan. Okay bah, hari ni 15 hari bulan penyu. Oh, jumpa mati je. Penyu tapi ikutkan mati lama dah ni ya. Okay, kita jumpa kita lagi. Kita nak buka gelai tu. Dia berbelik Mana punca dia? Okey, kita dah siap dah tubuh atas motor. Sebenarnya kita nak buat apa ni, troli. Tapi memandangkan masa suntuk 4 jam lagi saya nak masuk kerja dah. Jadi saya buat macam ni lah. Kita buat mana yang termampu tak ada nak masa. Kalau sehari cuti boleh, tidak boleh buat troli, boleh buat ni roda belakang. Kita pakai bahan terbuang tapi tak dapat nak tunjuk lah. Sebab masa suntuk, kita kejar masa. Okey, kita balik terus lah. Ni jalan balik terus ke Kuala tadi, yang mula-mula kita masuk ni. Kita jumpa manakah kita kutip lah. Okey, dan terus kita ada jumpa sesuatu. Apakah ini? Pelik lampu apa ni? Baik. Alat bagus ni. Ada antena dia. Bawa balik lah. Oh, speedboat keluar. Speedboat maritim Kuala Tanjung Pahang. Ada lagi orang cari ni kepah. Kita dah nak beransur balik. Okey, kereta dah sampai dah. Ada Grab. Berapa ringgit?
perjalanan. Timbang kilo dulu lah. Kena timbang kilo dulu. Oh, dia gerak kan? Kena timbang dulu lah. Berapa? Kau apa ni? Gerak special. Gerak tak ada pusi belakang? Tak ada. Memang khas untuk ada barang. Ya. Nak Oh. Cantik dia. terkarun. Cantik benar. Rupanya. Subhanallah. Tu dia. Berapa kilo? Oh, ini tak tahulah. Berapa kilo? Oh. Okey sahabat, kita dah selamat sampai kat bengkel. Jadi kita bawa keluar tali ni untuk basuh. Kita bawa keluar untuk basuh. Okey. Okey, alhamdulillah kita dah selesai basuh sahabat. Itu dia. Kita dapat 3 tali 3 tali besar. Dah siap basuh dah. Apa tujuan kita basuh ni? Tujuan kita basuh ni adalah nak bersih lah. Lepas tu yang kedua, kita nak bawa balik kampung sebab kita nak ubur dalam kereta Alza. Kalau ubur kotor-kotor gitu, habislah kereta kan. Jangan, sebab bahaya air apa ni, pasir, air masin ni boleh mengaratkan body . Lepas tu yang kedua pula, tali ni mendatangkan kalau orang alahan ataupun alahan kulit, boleh mendatangkan gatal-gatal dan gatal. Saya pun kena nampak. Habis gatal, bintik, malam-malam garu, gatal, tak boleh nak tidur. Itulah kita basuh. Sebab kita tak tahu tali ni dia terendam dalam air laut apa lama mana. Tali ni kita pilih juga. Bukannya ambil sebarangan. Tali ada 2 jenis, satu tali plastik, satu tali benang. Sekarang ni saya ambil tali jenis benang. Jenis yang ada juga bentuk sama macam gini tapi plastik ya. Plastik kita tak ambil. Tali plastik sebab tali plastik kalau kita buat unjam boleh tahan dalam 3 bulan 4 bulan je, dia akan putus lah, reput. Tali benang ni memang tahan. Dia tahan lama lah. Lebih daripada orang kabur 2 tahun usia dia. Kalau yang lagi besar tali tu lagi boleh tahan lama usia dia. Itu kita, untuk buat unjam memang sesuai lah tali benang ni. Tak sesuai untuk tali plastik. Tali plastik mudah reput, mudah putus. Itu dia dengan air masin. Terkena air masin. Okey, kat sini saya nak kongsi juga macam mana cara kita nak buat unjam. Kalau belah Kedah orang panggil tuas. Tuas ni adalah satu benda yang tradisi daripada nenek moyang kita dulu lagi, untuk buat macam rumah ikan lah. Rumah ikan untuk panggil ikan, buat penempatan ikan untuk panggil ikan. Dia akan buat sarang kat situ, dia akan bertelur kat situ, dia akan makan kat situ. Itulah kita akan buat. Itulah namanya tuas, ataupun belah pantai timur panggil unjam. Bawah sekali belah dasar tu kita akan menggunakan tong ni. Tong ni kita akan menggunakan tong ni, kita belah. Tong ni dia ada dia tak macam gini. Dia apa ni, maksudnya dia tak berlubang macam ginilah. Kita akan belah tengah ni untuk ubur batu-batu pemberat, sebagai pemberat, tak bagi dia hanyut. Bahagian bawah sekali kita akan ubur tong ni, ikat dengan tali tu besar tu, kita akan ikat. Lepas tu kita ubur batu dalam ni. Sebelum nak ubur batu tu, kita akan bawa tong ni pergi ke laut lah. Pilih lokasi kat mana unjam yang kita nak labuh, kita akan letak batu. Lepas tu dalam berapa depa kita akan ubur pokok asam. Pokok asam Jawa. Tujuan untuk kita letak pokok asam Jawa tu adalah untuk ikan kerapu. Ikan dasar, ikan bawah. Ikan dasar, ikan bawah seperti ikan kerapu, semilang dan sebagainya. Tengok kalau ada seluk, bawah ada semilang. Kalau tak ada seluk, tak ada semilang. Dia banyak jenis.
banyak setiap kawasan ada ikan jenis ni macam tempat kita juga. Kawasan bandar, orang ni duduk. Kawasan kampung, orang ni duduk. Kawasan hutan, orang ni duduk. Dia asing-asing macam itulah. Ya. Haiwan pun macam tu juga. Kita akan ubur bahagian bawah sekali adalah pokok asam. Lepas tu pertengahan dalam berapa depa tali ni kita akan ubur daun kelapa. Daun kelapa sahabat. Daun kelapa tu mungkin dalam satu depa. Atas pilihan masing-masing atas pilihan masing-masing. Ada orang ubur daun ni daun pokok nipah. Macam-macam orang ubur daun, tengok jenis. Biasa orang pilih daun-daun yang masam untuk menarik perhatian ikan. Untuk perhatian ikan datang. Ada juga orang tak guna tong. Orang tak guna tong ni bahagian pemberat dia. Ada orang guna kerek sebagai kerek. Tapi kerek nak kena beli modal modal. Kalau nak beli kerek boleh juga, atas masing-masing Ada orang guna kerek untuk bahagian pemberat. Dia ada lubang. Dia ada berat, ada lubang. Lepas tu secara tak langsung sotong boleh datang dan bertelur kawasan kerek tu. Memang bagus jugalah kerek tu buat. Tapi kos salah sikit, duit macam kita guna bahan terbuang, tak guna modal, cuma guna kedegat je. Kena kedegat dengan guna minda kita, apa yang kita nak buat. Tu je. Bahagian atas sekali baru kita ubur pelampung. Ataupun boya, panggil boya ataupun pelampung yang besar-besar tu, uburlah dalam 3 biji ataupun 4 biji. Atas cita rasa masing-masing lah. Itulah sedikit tentang belakang unjam ataupun tuas menggunakan tali ni. Itulah kita cari tali ni. Mana kita tak beli tali ni. Untuk kalau nak beli tali ni kos pun dah berapa, nak beli pelampung lagi, nak beli tong lagi. Memang banyak modal. Nak buat unjam pun tak semestinya buat unjam tu mesti jadi, tak juga. Tengok atas lokasi. Kalau awak letak lokasi kena dengan situasi dan keadaan dia, memang ada ikan. Kalau letak ikut dan je memang tak ada lah. Tak semestinya orang buat tu mesti jadi, tak juga. Sebab tu kena buat banyak. Maksudnya kena pilih-pilih tempat. Nasib lah, ada tempat jadi, ada tempat yang tak jadi. Maksudnya ada tempat letak ada ikan, ada tempat letak tak ada ikan. Sahabat, macam tu lah. Semoga bermanfaat video saya. Itulah sedikit tentang unjam dan tuas menggunakan tali, bahan yang kita cari di pantai tadi. Okey, nanti kita bawa balik kampung, kita tengok, kita tunjuk cerita bahagian buat bubu dan sebagainya. Okey, layan terus, padu mantap. Okey, ini alat kita jumpa tadi. Tak tahu benda apa, tapi bukan bom Kalau lampu berguna juga. Sebab saya tengok dia pelik sikit, macam ada sensor. Tulis sini ais apa tu. Sebab banyak tulisan dia dah hilang dah. Jadi kita nak check lah, tengok benda apa. Boleh buka ni. Oi, ketat tak. Berbunga. Buka lah. Puas nak buka lah. Gegam lah. Tak bagi masuk air. Ada gam. Ada o-ring. Special betul alat ni. Oh. Special tu. Ada apa lah. Bawa keluar tu. Barang masih molek sebab dia waterproof tak ada power. Sudah kehabisan power. Okey sahabat, alhamdulillah kita dah selamat sampai kat kampung Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, banyak barang-barang kita. Tali apa semua yang kita cari selama yang sebelum ni dah penuh Lampu pun ada. Sahabat, lampu klik-klik. Itu dia tali. Alhamdulillah padu tu dia. Buka mata kecil tu, tahan lama.
Kat mata kecil. Ini baru dapat pagi tadi. Ini. Sila pasir. Ini semua dah siap basuh lah. Tu tak ikat. Tu kita punya tali. Banyak gok terkumpul tali kita. Banyak lah. Dia punya tali alhamdulillah. Tali untuk buat unjam. Jaga 2 pelampung buat tekong buat pelampung sama warna hijau. Merah hijau sama ngebut. Ini bahaya ni. Makan tua ni. Sepak-sepak bahar kaki. Bubu dah banyak siap lah. Kok bubu kita banyak siap dah. Ini bubu besi. Yang kat depan tadi bubu apa? Bubu tradisional. Bubu rotan. Yang ni besi. Cuma dia punya apa ni? Injak dia ada menggunakan rotan. Nampak injak dah. Menggunakan rotan sebatang. Tu ya. Ada bubu petak. Bubu petak. Ni bubu petak. Ada bubu bulat. Macam-macam bentuk. Biasa bubu petak ni macam bubu lobster. Bubu lobster dia petak macam ni lah. Tapi bubu lobster tu dia rendah lagi. Lebih kurang dalam sekaki je ketinggian dia. Bubu lobster. Bubu ni sebenarnya bergantung kepada injak. Injak dia. Kalau tak pandai buat injak, memang tak akan masuk ikan. Dan tak masuk lah apa-apa. Masuk. Kalau masuk pun benda yang tak berharga. Macam siput, ikan-ikan buntal, macam tu lah. Ikan yang tidak berharga. Kayu. Ni bubu tradisional. Dah siap buat daripada kayu lah. Kayu dah rotan. Tu dia bubu kita. Belakang banyak lagi. Sekali lebih kurang dalam 70 biji ya. Ni bubu kita. Siap dah. Alhamdulillah. Kita nampak dia menggunakan rotan. Rotan. Tu dia. Ni dia rotan. Okay. Belakang ada lagi. Ni baru siap. Tak siap habis lagi ni. Ada lagi. Kayu tak cukup. Tinggal rotan. Wah, ni buat pakai apa? Pakai ni. Pukat mata hijau ni. Buat pasir gini. Ada berapa jenis buat jenis pakai pukat eh? Dua jenis. Pakai pukat. Okey, ada kelainan. Ada kelainan. Dia tak pakai dawai, dia pakai tali ya. Banyak pelampung yang dah siap cat. Kita tengok kita punya ni. Dia punya nak bayang kita. Ngampung kita. Lama. Padu mantap. Naik ikut masa. Naik buat laju. Ketam. Ombak masih besar lagi guys. Tak boleh ke laut lagi. Kita main pintu ketam je. Main pintu ketam je. Angin buat kempong. Tengok padu. Bahaya. Mesti balik. Ombak padu. Siap balik. Jom. Kalau apa? Jawab pasir mati pun tengok. Gila ombak. Itu sekali dah spot ke? Angel 5 ni. Dah dah habis dah enggak? Ya. Dah ini? Ni kawan ni? Dulu habis. Tak tahu. Umpan dia apa? Umpan puyuh. Lagi boleh je.
hijau. Air hijau baru ketak laut dia boleh masuk. Ini agak ketak hulu je. Agak. Ada umpan lah. Ada. Kat bubu. Oh, ada lah. Bismillahirrahmanirrahim. Tu ada lah. Ambil ke ada. Agak. Ha? Yeah. Ni gate Gate celah mana? Ha? Ada ni ada bulu ni tau. Ya. Aku pun tak berani mana wah. Ada sungai. Aku mengangkat bubu ketang ada kaki aku bahas ketang. Tapi ya dia punya ni kalau kata macam ni ah. Ha? Kenapa? Bila lepas nak gini kan dia tendang ah. Tendang? Apa yang tendang? Ni kan. Ni kan. Ha. Pergi ah. Oh, yelah pergi dia masuk balik. Besi tu masuk. Besi tu kan panjang. Kalau tolak dia masuk balik. Dia je dah. Tahu. Jangan paksa. Tapi kalau orang lain tak tahu, mengkarak lah. Betul tak ikut orang lain. Apa dah. Apa boleh lah. Udang. Apa ni? Ha tu tali. Unjang. Unjang. Jal. Tadi tu buat ni. Tak nampak hitam. Macam cecaru goreng. Cecaru goreng. Tapi slow je. Ayan. Dan ni pemikai. Pemikai, buat bis pemikai. Pendek, tak nampak. Buat. Bukan tak sampai. Sampai je. Bukan tak sampai je. Tak ada je nak ini. Menu kita hari ni kari. Menu berbuka puasa hari ya. Kari ikan beli lah. Ikan lahak mancing tak ada ikan beli. Menu berbuka puasa kita. Lepas tu kita ada mentabak. Baru dong mentabak, sayur. Lepas tu ni apa ni? Bubur lambuk. Air kita guna air temikai. Ikan tak bakar lagi, tak goreng. Tak bakar lagi. Ikan caru bakar. Beli tadi. Beli yang ni lah kena bakar sendiri. Perak sendiri. Tak main, bungkusan ni. Awak. Sebab jalanan. Okey sahabat, video kita sampai kat sini saja. Next time kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Bye bye.